Dia kata nak jual sikit apa benda. Sikit boleh. Jual apa separuh, sebelah. Sebelah bawa balik. Jual sikit lah. Kau masuk makan kicap tu dulu. Makan ubat cacing tu. Ni parut bentat. Kau ni degil sangat tak masuk kandang ni kenapa? Hoi. Cepat sikit bergerak. Cepat, cepat. Macam mana dia boleh kata aku ambil kau ni, aku ambil kau ni. Dia kata boleh kau ni, boleh kau ni. Dia pakai sistem pendengaran negara mana? Negara mana? Anak Sari ni. Aku pelik kau tahu dia pergi dekat Maran tu. Dia kata dia kerja pun benda dia duduk dekat situ. Habis nak kena curi. Sampai bulan ini kailan ikan masin dengan sawi bacoy dicampur nak makan dengan sup. Dia berok dalam periuk kau tahu. Dia ada sistem apa tu nama dia tu? Itu yang dinamakan santau ke apa benda ke? Ni, pakar-pakar santet negara ni. Pakar-pakar santau ni. Dia ada konsep membodohkan diri kebangsaan ke? Ke dia ada peringkat negarawan ke? Ke dia ada anugerah tu? Simposium. Dia ada anugerah simposium ke? Dalam sistem dia berok pakcoy atau benda tu, sup tu. Dia ada simposium ke? Ni Tuanku Sultan. Kan? Saya nak tahu juga dia ada simposium tu, dia kena suri barang-barang dalam rumah tu. Dia ada Nobel ke hadiah Nobel. Dia jadi macam mana ni? Berapa ramai lagi nak jadi masa persejawat ikan ni? Balik! Balik! Kan? Mana agenda negarawan ke macam mana? Dia parti politik macam mana penerangan dia? Kita nak tahu juga. Yang parti politik penerangan apa benda sebelum pada ni dia berdoa je. Daripada simposium persetubuhan haram tu. Itu boleh lah jadi negarawan kawan tu. Kan? Padan dia seorang Balik!